Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Saidatina Aisyah binti Roshan Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Karak Setia. Kod sekolah saya ialah CEA 0059. Hari ini saya akan menceritakan sebuah novel yang bertajuk Chot. Chot merupakan novel yang sangat istimewa dan menarik. Novel ini ditulis oleh Azizi bin Haji Abdullah. Novel ini juga mempunyai 206 muka surat. Novel ini bertemakan kasih sayang yang erat antara makhluk ciptaan Tuhan, iaitu manusia dan haiwan. Alias, iaitu watak utama dalam novel ini, merupakan murid berumur 11 tahun. Dia tinggal bersama ibunya, Mak Leha, yang lumpuh. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggalkan beruk yang bernama Chot kepada Alias. Alias sangat sayang akan Chot. Dia akan memastikan Chot ada sebelum dia pergi ke sekolah. Pada suatu hari, Chot hilang. Alias sanggup datang lewat ke sekolah walaupun dia tahu dia akan dimarahi oleh gurunya, Cikgu Sunan. Akibat datang lewat, Cikgu Sunan memarahi dan menengking Alias sehingga Alias terkejut lalu terjatuh. Telinga Alias terkena bucu meja. Alias menemukan Chot semula semasa dia pulang balik dari sekolah. Pada hari seterusnya, Alias tidak datang ke sekolah kerana telinganya yang sakit itu sudah bernanah dan berbau busuk. Dia malu akan diejek oleh kawan-kawannya. Ibunya risau akan keadaan telinga Alias. Sementara itu, Cikgu Sunan diarahkan oleh guru besar untuk pergi ke rumah Alias bagi mendapatkan penjelasan Alias tidak datang ke sekolah. Mak Leha dan Alias menyambut Cikgu Sunan dengan baik. Namun begitu, Chot tidak senang dengan kedatangan Cikgu Sunan. Semasa Cikgu Sunan memeriksa telinga Alias, Chot melompat lalu menerkam Cikgu Sunan. Dia menggigit lengan Cikgu Sunan dan tidak mahu melepaskannya. Alias merasa bersalah. Lalu, dia mengambil lembing yang berkarat itu dan merodok pada perut Chot. Chot mati dalam tangan Alias. Setelah saya membaca novel ini, saya mempelajari bahawa kita perlulah tabah dalam kehidupan. Seperti Alias, hidupnya seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walaupun hidupnya yang sangat tidak mewah, dia mampu menghadap segala cabaran. Sekian, terima kasih. Okey.